Terima kasih saya Menteri Tuan Saknar, sila. Terima kasih sahabat yang dikasihi. Saya sangat berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan kepada saya di sini, di Baitul Maqdis. Ini bukan kali pertama saya berada di sini. Saya pernah melawat Baitul Maqdis sebelum ini. Jika saya ingat dengan betul, pada tahun 2016, ketika saya menjadi Menteri Hal Ehwal Sosial, ini adalah masa yang berbeza dan kami telah mengadakan perbincangan serta perbualan yang sangat baik semasa mesyuarat kami, mesyuarat hari ini. Tetapi rakyat Estonia dan Israel sangat serupa dalam cara berfikir kita. Kita adalah negara kecil, boleh saya katakan, mungkin dari segi jumlah, tetapi bukan dari segi semangat kebebasan, dan itu sangat penting. Estonia ialah negara pertama di dunia yang 100 tahun lalu mengisytiharkan autonomi budaya untuk rakyat Yahudi, satu fakta yang kurang diketahui. Dan merupakan negara pertama di dunia, kami dikenali kerana rakyat anda di Estonia sangat dialu-alukan menjadi sebahagian masyarakat dan selamat. Kami meniru dan banyak belajar daripada anda tentang konsep pertahanan menyeluruh. Setiap ahli masyarakat tahu tanggungjawab serta sedia bersatu mempertahankan kebebasan kita. Malangnya jiran kami sangat buruk, iaitu Rusia, selama kira-kira 10,000 tahun dan kami bercadang untuk kekal 10,000 tahun lagi. Kita masih banyak perkara untuk bekerjasama dan saling belajar. Mungkin juga ada satu lagi kisah tentangnya. Selepas kami mendapatkan semula kemerdekaan kami pada tahun 1991, kebanyakan rakyat Estonia benar-benar mempercayai Israel, iaitu kami memperoleh kemerdekaan kami pada tahun 1991. Namun tentera Rusia kekal di Estonia hingga 1994 dan tiada siapa benar-benar menjual senjata kepada Estonia. Dan kerajaan Israel adalah yang pertama dan satu-satunya yang benar-benar mempercayai kerajaan baharu kami yang telah dilahirkan semula. Sewaktu tentera Rusia masih di wilayah kami, tiada siapa berbicara tentang penyertaan ke NATO, EU atau seumpamanya. Awak jual Galil dan beberapa Uzi kepada kami, tapi ini lebih kepada kepercayaan, bukan sekadar senjata. Galil memang lebih baik ya, tetapi hakikatnya semua orang di Estonia masih ingat tentang perkara itu. Walaupun tidak diketahui ramai, ini perkara penting. Keselamatan Israel dan kestabilan jangka panjang di rantau itu penting untuk Estonia dan solidariti saya dengan Israel semasa konflik ini mengukuhkan komitmen tersebut. Saya jamin perkara ini akan berterusan. Estonia memahami ancaman langsung terhadap keselamatan yang dikenakan oleh rejim Iran ke atas Israel dan negara-negara lain di rantau itu. Program nuklear dan peluru berpandu Iran, sokongan kepada pengganas serta kerjasama dengan Rusia dalam perang pencerobohan Ukraine merupakan ancaman serius kepada keselamatan serantau dan global. Estonia menyokong usaha Israel dan Amerika Syarikat memastikan Iran tidak menjadi ancaman. Selama bertahun-tahun, kami telah memantau dengan teliti kerjasama yang semakin meningkat antara Iran dan Rusia, termasuk laporan mengenai koordinasi ketenteraan dan perkongsian risikan. Kami juga boleh katakan Iran dan Rusia adalah dua sisi berbeza shilling kejahatan yang sama. Ini sekali lagi menunjukkan betapa saling berkaitnya cabaran keselamatan di Eropah dan Timur Tengah, sementara sebahagian besar perhatian dunia baru-baru ini tertumpu kepada peristiwa di rantau ini. Perang pencerobohan Rusia terhadap Ukraine masih berterusan. Rusia terus menyerang orang awam dan infrastruktur awam, masih berusaha memusnahkan Ukraine serta mengubah kerangka keselamatan Eropah. Estonia mengecam serangan Iran terhadap negara jirannya yang tidak terlibat dalam peperangan, termasuk terhadap sasaran awam, dan menyatakan solidariti dengan mereka yang terjejas. Setiap negara berhak mempertahankan diri mengikut undang-undang antarabangsa sambil mengutamakan usaha mencegah konflik semakin besar. Pada masa sama, Ukraine menunjukkan solidariti dengan negara rantau ini yang terancam. Bukan hanya dengan kata-kata, malah dengan kesediaannya memberi sokongan praktikal kepada pertahanan.
Ukraine bukan hanya memerlukan sokongan kita, tetapi juga menyediakan keupayaan kepada yang memerlukan. Saya ingin menegaskan galakkan kami agar Israel perluaskan bantuan langsung kepada Ukraine. Kami juga telah berbincang hari ini dengan Menteri Luar Negeri mengenai Gaza, Lubnan dan perkembangan di tebing barat. Estonia menyokong usaha menstabilkan Gaza dan perlucutan senjata Hamas yang dianggapnya organisasi pengganas. Kami juga membincangkan perkembangan di tebing barat, termasuk perluasan penempatan dan insiden-insiden yang boleh menjejaskan kestabilan dengan lebih teruk lagi. Keamanan dan kedamaian berkekalan memerlukan penyelesaian dua negara, Israel dan Palestin, hidup bersama dengan selamat. Estonia bersedia untuk memperkukuhkan dialog kesatuan Eropah dengan Israel, rakyat Palestin dan semua pihak di rantau itu yang ingin memainkan peranan yang membina. Akhirnya kami tegaskan semula kepentingan perkongsian Estonia-Israel. Kerjasama kami dalam inovasi, teknologi maklumat dan pertahanan terus diperkukuh dan berkembang. Pembukaan kedutaan Israel di Tallinn pada November lalu telah mengukuhkan kedudukan dan perkongsian kami. Terima kasih Didion, sahabat saya, atas persahabatan ini. Dan bagi pihak rakyat Estonia, saya ingin katakan bahawa hubungan ini akan kekal selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan Menteri, kita ada masa untuk satu soalan cepat. Silakan. Hai, Alexander Cornwall dari Reuters, Menteri SAR. Israel dan Amerika Syarikat melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam 2 minggu lalu, menyasarkan kepimpinan, tentera dan keselamatan dalaman. Apakah matlamat konkret Israel dalam minggu-minggu akan datang selepas apa yang telah dicapai, atau adakah kempen ini menuju ke arah penamat yang jelas dalam peperangan ini? Kedua duta anda di PBB semalam berkata ada pihak cuba jadi orang tengah dan anjur perbincangan berkaitan Lubnan. Langkah seterusnya ialah rundingan, namun kita perlu lemahkan Hizbullah dahulu. Bolehkah anda jelaskan apa yang sedang berlaku berkaitan dengan kerajaan Lubnan? Dan bagaimana pula dengan Menteri Tsakna? Anda telah dipetik berkata bahawa Estonia bersedia untuk berbincang bagaimana boleh menyumbang kepada misi di Selat Hormuz. Apakah sebenarnya yang sedang dipertimbangkan oleh Estonia untuk menghantar kapal? Dan akhirnya Eropah percaya bahawa sudah tiba masanya untuk Amerika Syarikat dan Israel berhasrat untuk menamatkan perang. Atau adakah Eropah menyokong usaha semasa antara Israel dan Amerika Syarikat untuk meneruskan kempen itu? Terima kasih kepada anda. Ya, kami benar-benar faham. Dan Estonia telah sangat jelas mengenai sokongan politiknya kepada Israel dan Amerika Syarikat berkenaan isu untuk melemahkan rejim Iran. Dan juga berusaha untuk menggulingkan pencegahan nuklear dan program-program nuklear. Begitu juga program-program ketenteraan serta secara aktif melemahkan rejim tersebut. Sokongan politik sangat jelas dan saya boleh memberi jaminan penuh tentang perkara ini sekarang. Sekarang kita sedang bercakap tentang situasi semasa di Selat Hormuz. Jadi, sudah tentu perkara ini sedang memberi kesan kepada ekonomi di seluruh dunia. Kita bukan sahaja bercakap tentang harga minyak, kita juga bercakap tentang baja. Kita bercakap tentang ekonomi global dan perdagangan yang sebenarnya sangat berkait rapat. Presiden Trump juga berkata beliau menunggu sekutu NATO datang memberi sokongan untuk menyelesaikan masalah ini. Estonia sentiasa menjadi rakan yang sangat dipercayai bersama kami dalam pelbagai misi ketenteraan. Jika sekutu kita memerlukannya di Iraq dan Afghanistan, ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga semua sekutu kita. Oleh itu, kami telah membuktikan bahawa kami adalah rakan yang boleh dipercayai. Tetapi sudah tentu, untuk memastikan perkara ini berterusan, kami juga memerlukan sokongan anda. Kami sedia bincang jenis sokongan yang AS perlukan, objektif sebenar dan dalam kerangka NATO. Walaupun begitu, sehingga saat saya menjawab soalan ini, masih belum ada permintaan atau cadangan daripada Amerika Syarikat. Sebelum apa-apa, kita mesti faham keperluan sebenar Amerika Syarikat. Jika mereka perlukan sesuatu yang lain, saya hanya wakili Estonia. Kami telah ambil tanggungjawab kami.
Di utara Eropah, kami bersempadan dengan Rusia yang kini berperang di Ukraine dan menjadi ancaman kepada Eropah. Kami bertanggungjawab atas wilayah ini. Walaupun negara kecil, kami ada keupayaan khusus. Kami akan sedia memberi sokongan jika diperlukan, sama ada kepada kami atau dunia bebas sebagai gabungan. Kita akan lihat apa yang berlaku, tetapi Estonia sentiasa bersedia untuk menyokong sekutu-sekutu kita. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Sidang media tamat. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi di suatu tempat. Terima kasih banyak.